Bismillah, inilah dia jambatan Gua Tempurung tak silap aku, yang runtuh suatu ketika dulu. Aku pun baru first time seram menyeramkan. Ya, itu dia. Nampak, dia dah letak kayu kat sini kan, dia tumbang pokok. Sekarang dia dah tutup. Aku tak tahu siapa yang tahu sejarah dia. Sila komen kat bawah. Kita sama-sama tengok. Aku dah lama nak tengok jambatan ni. Tak ada kesempatan. Aku ni hari naik motor, aku berhenti. First time aku lalu kat sini, singgah. Mana tahu sejarah tentang jambatan Gua Tempurung yang dah tutup ni, korang komen kat bawah. Aku nak gerak dulu, nak pergi Johor. Luncur.